Bismillahirrahmanirrahim. Antara keistimewaan bulan Ramadan ialah Allah belenggukan syaitan. Syaitan tak boleh mengganggu, tidak boleh menwas-waskan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sekat. Sekatan ini menyebabkan syaitan tak boleh ganggu kita. Oleh sebab itulah, tuan-tuan, kita perhati tengok. Banyak orang datang untuk berjemaah di masjid ataupun surau. Sebab dia tidak digoda oleh syaitan. Banyak orang datang berterawih. Kita pun rajin membaca Al-Quran. Lebih daripada bulan-bulan biasa. Ini maknanya tidak ada pengaruh syaitan dalam ibadat kita. Oleh itu kita yang berusaha, berikhtiar untuk beramal dengan amalan yang soleh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hebatnya bulan Ramadan ini, sehingga kita merasa ringan untuk melakukan ibadat. Tetapi kalau kita masih lagi tidak mahu beribadat, tak mau sembahyang berjemaah, tidak mau hadir untuk sembahyang tarawih, tak mau baca Al-Quran, malas, itu adalah pengaruh nafsu. Pengaruh nafsu. Sebab itu kita kena berjihad lawan nafsu, supaya nafsu kita itu menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah SWT. Dia akan menggalakkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga beramal saleh. Allah berfirman menerangkan sifat nafsu ini seperti mana ucapan Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf ayat 53. Inna nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu pasti menyuruh kamu melakukan perkara yang jahat, melakukan maksiat, kecualilah nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap itulah nafsu kita dikasihi, dirahmati oleh Allah SWT. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini kata-kata Nabi Yusuf yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Sebab itu bila kita ada rasa malas nak baca Quran, kita kena ingat ayat ni dan kita lawan nafsu kita. Macam tu juga jika kita malas untuk berjemaah, kita lawan nafsu kita. Kita jihad lawan nafsu. Kalau kita malas nak berterawih, tidak ada apa-apa sakit pun, sihat walafiat, tetapi kita masih malas, maka kita berjihadlah lawan nafsu kita. Sampai kita suka beribadat ni, seperti mana kita suka nak makan yang lazat-lazat. Bila kita tengok makanan yang lazat, terliuk, nafsu kita tak tahan nak tengok. Tamaknya kita kepada makanan. Begitulah juga kita kena tamak nafsu kita dalam melakukan ibadat. InsyaAllah dengan usaha kita itu, ikhtiar kita itu, maka Allah meringankan untuk kita melakukan amal-amal soleh seperti sembahyang sunat, sembahyang berjemaah, membaca Al-Quran dan bagai-bagai lagi lah amal-amal yang soleh itu. Maka insya-Allah
Allah Ta'ala akan mengurniakan pahala berganda kepada kita sehingga memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam.